sekarang kita sedang bercakap macam mana nak berhenti berfikir tentang perkara yang menyebabkan dia trauma. Pertama, okey, S yang pertama, dia ada relate, dia ada kaitannya. S pertama, sangka baik dengan Tuhan. Yang kedua, sedar bahawa ada hikmah, cari hikmah. Cari hikmah dan ekstrak hikmah tersebut dan stop, activate the data. Berhenti mengaktifkan data tersebut. Dan jauhkan diri daripada perkara yang menyebabkan data itu aktif. Dia panggil Swiss emosi. Saya namakan sebagai Swiss emosi. Boleh jadi mendengar berita-berita berkaitan dengannya, menonton cerita yang berkaitan dengannya, membaca akhbar berita tentangnya. Jadi sebenarnya kalau kita baca satu benda, menonton satu filem yang menyebabkan kita rasa takut, sedih, kecewa, buat apa? So hentikan. Cari berita-berita yang menyebabkan kita terinspirasi. Cerita orang berjaya, cerita orang selamat, cerita keluarga bahagia. Ini kita nak cari. Jadi kita kena stop thinking about, berhenti berfikir tentang perkara yang menyebabkan kita berperasaan seperti itu. Dan kita kena kosongkan fikiran kita. Tapi kosong saja tak cukup. Bayangkan kalau dalam rumah kita ada perabot-perabot lama yang kita nak keluarkan sebab perabot itu sudah rosak, berhabuk dan boleh menyebabkan kita asma dan sebagainya. Kita nak keluarkan perabot tersebut. Kita keluarkan kerusi, meja, rak televisyen semua. Jadi menyebabkan ruang tamu kita kosong. Dia tidak cukup. Bila kita tinggal di ruang tamu tersebut, apa yang berlaku? Kita akan bosan. Akhir sekali kita ambil semula perabot tersebut. Dan dia kembali masuk semula perabot yang sudah usang tadi. Apa kita kena buat ialah kosongkan ruang tamu dan tempah perabot baru. Begitu juga dalam kehidupan. Kita keluarkan otak kita daripada berfikir tentang perkara yang menyebabkan kita beremosi negatif. Dan kita masukkan perkara apa yang kita nak fikirkan. Jadi S yang keempat ialah sasaran baru. Sasaran baru untuk kita fikirkan. Masukkan sasaran tersebut. Apa sahaja? Kasih sayang baru, kehidupan baru, tujuan baru, matlamat baru, target baru. Tentukan. Dan S yang kelima ialah semangat. Lakukan perkara tersebut dengan semangat. Jangan berusaha untuk melupakan perkara yang menyedihkan. Jangan berusaha sebab semakin kita berusaha untuk lupakan perkara yang sedih, makin kita ingat. Jangan fikirkan gajah berwarna pink, atas dia tak ada monyet, monyet itu di ekornya tak ada ribbon dan dia tak makan es krim Crystal Strawberry. Apa berlaku? Wah, pening kepala. Apa berlaku lah otak kita berfikir tentang gajah berwarna pink, betul tak? Saya kata jangan fikirkan gajah berwarna pink.